Okay, hari ni saya ada satu barang baru nak review kat hampa. Itu VDE Tool Trolley. Okay, sesuai untuk kereta EV dan juga hybrid sekarang ni. Jadi kalau hampa nak buat kerja-kerja EV dan juga hybrid ni, hampa perlu ada lagi dua barang. Okay, yang pertama glove dan juga insulated rubber mat. Hampa tertanya-tanya kan, hampa pakai tool ni selamat ke tak? Hampa jangan risau, kami itu memang ada sertifikat VDE Tool ni. So kalau hampa pakai lepas ni lebih selamat dan juga kemas kerja hampa. Okay, dalam tool ni dia ada 114 pieces tool. So lepas ni hampa tak perlu risau lah. Kadang barang tool hampa letak merata. Tapi kalau hampa ada benda ni, lepas ni workshop hampa pun lebih kemas dan teratur. Okay, sebelum ni spanner apa, barang-barang hampa suka hilang kan. Tapi lepas ni kalau hampa pakai drawer ni, jangan risau, kami ada kunci kat ni. Kunci drawer dan juga kunci sebelah kiri ni ada kunci laci. So lepas ni barang hampa selamat lah. Okay, main ni saya tunjuk hampa tool apa yang ada dalam trolley ni. Okay, ni laci yang pertama. Okay, ni yang saya katakan tadi, VDE Tool. Okay, setiap tu dia ada rubber. So dia boleh cover sampai 1000 watt. Lepas ni hampa nak repair EV ataupun hybrid, tak perlu risau. Okay, hampa boleh tengok dekat setiap tool ni ada rubber. Okay, yang ni dia ada soket daripada saiz 8 sampai saiz 19. Dan juga ni adjustable range, dan juga ratchet range, ada saiz kecil dan besar, dan juga T-handle kami bagi hampa, dan juga extension bar pun ada juga. Okay, yang bawah ni pun ada soket-soket kecil lagi. Okay, layer yang kedua. Okay, layer yang kedua ni dia main soket besar, saiz besar. Yang ni pun ratchet handle yang besar. Yang ni pun T-handle yang besar. Okay, yang ni plier kami bagi kat bawah, plier. Okay, ni untuk laci yang ketiga. Okay, untuk laci ketiga dia main dengan ring spanner. Yang ni saiz 8 sampai saiz 21 kami bagi kat bawah. Okay, yang ni ada juga single open end spanner ni. Okay, ni pun semua ada ni insulated VDE punya getah. Untuk layer yang keempat kami bagi hampa ni screwdriver, bunga dengan juga tolak. Okay, yang ni bawah ni ada juga yang ni insulated nut driver. Kalau hampa nak buka nut boleh pakai yang ni lah. Okay, dari atas sampai bawah dia cover getah insulated. So hampa tak perlu risau. Okay, untuk layer yang kelima, untuk layer yang kelima ni kosong. Sesuai kalau hampa nak letak barang, nak letak spare part ke apa, boleh letak dalam ni. Okay, untuk layer yang keenam ni pun lebih luas, hampa nak letak barang sangat sesuai lah. Barang yang banyak dalam bengkel hampa. Ni layer yang ketujuh pun sama juga. Okay, laci yang besar. Okay, di sebelah kiri dia pun ada satu laci lagi. Okay, sesuai kalau hampa nak letak WD-40 ataupun lain-lain barang hampa. Okay, di pintu ni hampa nak gantung tool-tool hampa pun boleh juga. So dia lebih luas. Okay, dalam sana dan tepi ni pun hampa boleh letak barang-barang hampa. Di sebelah kanan dia ada handle lah. Okay, hampa tengok handle dia. So kalau hampa nak pakai ni, hampa tolak ni senang saja. Okay, dan tayar dia juga kami ada brake. Ni brake dia. Okay, kalau hampa nak parking dalam workshop hampa boleh tekan brake ni saja. Okay, so dia tak jalan lah. Trolley ni dia main dengan roda, ada 4 roda. Hampa boleh tolak ke mana-mana saja. Sangat mudah kerja hampa lepas ni. Okay, jadi kalau hampa berminat, hampa boleh terus join ke kedai kami.